So kita jumpa sekejap lagi. Kita orang nak main Skyward, tapi hujan. Hopefully kita sampai je atas nanti. Okay cuaca, amin. Genting Highland ada tour Hurricane. Jadi kita orang bergaduh-gaduh tau orang, sebab I nak terkencing. Lepas tu husband I lambat-lambat, dia boleh jatuhkan phone I sampai skrin pecah. Yang penting nasib baik naik atas ni dia dah tak hujan. First queue dekat Samba Glider. I dah banyak kali naik tapi tetap menjerit. Husband I boleh dia kata tak seram. Last seram juga benda ni. Tak seram lah. Second ride kita orang nak naik roller coaster yang dekat Ice Age tu. Second ride. Best gila. Sekejap je weh. Nak tunggu punya lama. You takut tak? You all je. Dia tadi yang semua ride dia tak takut. Padahal dia cakap seram je. Eleh. Tak ada. Mana dia? Tak tahu lah. Bukan. Tu. Dia senyum. Oh, your third ride. Dia sibuk. Sayang, buka mata sayang. Mati tak takut pun. I bukan takut. Tapi I pening. Naik ni pula. Kenapa? Ni malas. Tunjuk. I nak ajak dia naik ni. Yang ni. And tu, I bukan tak berani tau. I takut je zoof. Oh my god. Tu nak pergi mana ni? Kita asyik naik yang ekstrim. So kali ni kita main yang ni pusing-pusing macam tu je. Tapi ni confirm pening. Ride yang keempat. Okay, I nak try Skyward punya food. Tadi terjatuh. Sementara tunggu my husband tengah pergi toilet. Nampak macam sedap. Oh, jatuh lagi. Ni beef punya. Lagi saya nak pergi main dekat Independence Day. Yang kelima, kita ada mission nak selamatkan. Dia dah tak nak dah. Asal? Dah puas. Ha? Dah puas. 1 hour. Beratur. Ada orang Recruits, welcome to the Earth Space Defense Center. Right now, Max Conrad. Now, recruits, don't fight me. Yang ni paling best weh. Ni paling best. Banyak kali datang kat sini, saya nak main motor ni. Tapi memang tak siap-siap. Tahun bila tak akan siap. Orang dah penat main dah. Tak adalah penat pun sebab nak tunggu tu lama. Awal pagi tadi best. Tapi dah naik yang adventure, so macam tak heran dah lah yang biasa-biasa ni kecewa. So now, yang best kat sini, ayam goreng je. So kita orang nak cari ayam goreng dekat Skyward. Sebab ayam goreng dekat Skyward sedap. Kalau ada, kita makan. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Satu lagi bang. Tak tekan pun. Aduh! Sayang! Kita balik. Semua game you dah okay. Tak apa, nanti kita tunggu yang motor tu siap, kita datang lagi. Jom kita jalan bye-bye. Background belakang. Bye Skyward. Kita nak check in dekat Windham. So, kita buat room tour. Ni pintu masuk. Macam biasa. Pintu masuk. And then ni toilet. Lepas tu bilik dia besar ni je. Cermin. And then dekat sini dia macam ada kabinet. Ada peti ais. Ni rasa kosong je, tak ada apa-apa pun. Kosong.
Lepas tu ada TV. Yang penting kita punya view guys. View kita yang penting. Sebab seram gila nak tengok bawah. Ni view. Nampak sini. And then ni jalan yang kita masuk tadi. Seram kan? Apa tu? Boleh lah. Ambil yang I boleh minum. Vanilla latte itu juga. Ada halal tak? Ni? I suka hotel ni sebab dia malam pun boleh mandi. So esok tak payah mandi kolam dah. Kita just breakfast and then tidur and check up. Lambat gila kedai ni. Dia punya chicken chop sedap, nasi goreng. Ni ada sudu. Ni mushroom soup punya sudu. Hotel kat sini best sebab kolam dia boleh main sampai malam. Kita orang lepas mandi kolam tu semua barulah makan. Kan? Best kan? Bye.